Saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri. Terima kasih. Mengawalkan pendidikan darjah 1 selaras dengan piawaian antarabangsa adalah dasar yang baik secara prinsipnya. Masalah timbul selepas 24 jam ada pengumuman tambahan di mana walaupun ibu bapa memilih untuk menghantar anak mereka ke darjah 1 pada umur 6 tahun, anak-anak mereka sebelum memasuki sekolah perlu lulus ujian kelayakan untuk masuk ke darjah 1 ini. Saya dengar ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa hari lepas. Yang Berhormat Perdana Menteri kongsikan sebelum ini ada kelas pemulihan. Itu contoh yang sangat baik. Tetapi perbezaannya sangat besar. Kerana kalau anak-anak ini tidak melepasi ujian tersebut, dia terkeluar daripada sistem persekolahan selama setahun. 12 months of learning loss. Kalau kelas pemulihan, kita berada dalam sistem persekolahan, boleh ada intervensi supaya cikgu-cikgu boleh tolong. Kalau kita ingin ikut dasar UNESCO yang tadi telah kita quote, lebih 130 negara bersetuju dan dasar UNESCO ini. Tetapi pada kajian yang sama yang Berhormat Perdana Menteri, UNESCO katakan jangan ada ujian saringan kelayakan yang membahagikan anak-anak yang kurang bijak pada umur yang awal dan kanak-kanak yang lebih awal belajar at a very young age. So cadangan mudah. Dasar ini dasar yang baik. 6 tahun patut dibuat. Cuma tolong perhalusi keperluan tu ada ujian diagnostik ataupun ujian kelayakan. Itu saja. Tapi saya setuju dengan kesaan MUA. Oleh kerana kita setelah teliti semula, Menteri Pendidikan mencadangkan supaya ditiadakan ujian diagnostik itu. Ya. Tapi saya nak tekankan di sini, ya, cadangan awal itu baik sebab ada satu sistem penilaian sebelum anak tu masuk ke sekolah. Tetapi difikirkan nanti dia jadi diskriminatif. Maknanya ada anak ini kurang-kurangnya dah masuk darjah 1 dan masuk prasekolah, dia tak layak, dia kurang cerdik sebagainya. Jadi mungkin ada kesan psikologi. Jadi oleh itu ditiadakan. Ya, itu jelas.